Okey, ada permintaan untuk buat tutorial macam mana nak auto reset average fuel consumption secara automatik. Okey, saya buat sama je macam yang trim A tu, tapi dekat option yang lain lah, lebih kurang. Sebenarnya saya biru ni saya dah buat dah dulu, cuma mungkin viewer ni baru beli Ativa. Video yang saya buat tu dah lama kan, 2021, 2022. Mungkin saya kena buat balik semula video-video yang macam tu lah. Ok, untuk pergi ke setting tu, terus pergi ke setting menggunakan button ni navigation pergi dekat settings and then pergi dekat display settings. Okay, so macam tray A tu dekat option nombor 3 kan, dia dekat option nombor 2. Okay, nampak tu average fuel reset after refill. Maknanya lepas kita isi minyak, nanti dia auto reset average fuel consumption tu pada kosong. Jadi dia tak accumulate lah. Kalau korang off kan dia akan accumulate. Isi minyak baru dia akan accumulate. Jadi banyak sangat lah. So kalau korang buat ni secara automatik, kalau ni kan on kan, so setiap kali kita isi minyak, average fuel consumption yang ni, average ni dia akan reset. Dia akan 0.00.00 macam tu. Jalan sikit jadi kosong. Ataupun bila-bila nak, awak rasa macam nak reset, boleh juga secara manual. Tekan je button enter ni lama-lama. Dia reset. Boleh juga secara manual nak reset. Macam tak puas hati kan. So boleh je reset bila-bila masa. Tapi yang tadi tu untuk automatic. Kalau kita tak pernah reset, memang dia akan campur lah, accumulate pada setiap isian yang baru, dia akan accumulate. Ada orang memang dia tak suka reset. Jadi saya suka reset lah. So, jadi average consumption yang kita nampak ni adalah berdasarkan isian minyak kita yang terkini. Tapi kalau korang dah reset dan cara pemanduan kita sama je ataupun lebih kurang je, dia akan balik semula ke average fuel consumption yang sama, lebih kurang je. Jadi jangan terkejut lah ataupun marah dia balik semula ke average fuel consumption sama, sebab style kita tak berubah. Tapi kalau kita dah ada perubahan sikit, kita gunakan eco idle, macam-macam yang saya cerita sebelum ni lah. Longer distance, gunakan momentum, jangan tekan minyak, jangan laju sangat, bawa dalam RPM tak lebih daripada 2100 contohnya kan, tak tinggi sangat lah, maknanya tak tekan minyak sangat. Barulah dia akan meningkat, saya tu akan meningkat. Jadi kalau kita tak ada perubahan, dia akan lebih kurang sama je.